Percayalah. Perhatian yang dia tinggalkan untukku. Bupati. Hei Kota Bintang. Apa yang kamu beri makan Ning? Halo. Hei Kota Bintang. Ning, kamu di mana? Aku sekarang di dalam truk. Aku tidak tahu di mana ini. Beritahu aku di mana kamu. Sepertinya yang sebelumnya. Pria berbaju hitam yang menculikku. Dia menipuku masuk. Tapi di sini sangat gelap sekarang. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku sangat takut. Shen Manning, dengarkan aku baik-baik. Jangan buang energimu dengan meminta tolong tanpa arti. Bagikan lokasimu. Nyalakan hemat daya. Jangan membuat suara. Aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Kamu dengar itu? Jawab aku. Dengar. Shen Manning. Halo. Shen Manning. Ah. Ah. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Ah. 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 Itu. Bintang, selamatkan aku. Fing Chang. Shen Manning.
H1. Tuan cepat turun. Berbahaya untuk turun. Berbahaya. Turun. Terlalu tinggi. Maning. Marsikal cepat di pantai. Maning. Man. Breeders Mites. Man. Apa kabar, Mak? Awak bakar. Awak bakar sebelah ini. Cepatlah. Mak. Bangunlah, Mak.
Yan Fing Cheng. Yan Hing Cheng, apa khabar? Apa khabar? Ketua Hakim tolong bangun. Doktor dan jururawat. Ketua Hakim. Yan Jin Cheng. Yan Jin Cheng. Kenapa awak di sini? Marshal Fang Xiaohe ada di sini tadi. Doktor panggil saya keluar. Awak okey? Awak boleh pergi sekarang. Jalan. Kalau kita bertunang, saya tunang awak. Awak dalam masalah sekarang. Macam mana saya boleh pergi? Ye Hin Chang, awak tak boleh buat ini. Doktor kata awak perlu tenang dan diperhatikan. Pergi. Yan Fin Chang, awak takut laut dalam kan? Doktor baru kata, awak serangan panik. Nafas dan degupan jantung awak hampir berhenti. Kalau takut air kenapa terjun? Ada kaitan dengan awak. Semestinya ada. Kalau awak tak beritahu, saya suruh abang kunci hospital. Tak nak pergi. Saya nak selamatkan dia. Nak selamatkan dia, awak sanggup korbankan nyawa sendiri. Selalu ada seseorang di dunia ini lebih penting daripada nyawa sendiri. Maning, awak dah bangun. Nampak saya? Dengar saya? Jangan bergerak lagi. Doktor berkata awak mengalami suhu badan yang Tercekik oleh rendah. air laut lagi. Awak perlu berehat dengan baik untuk pulih. Ibu yang lambat. Saya baik-baik saja. Apa yang awak cari? Adakah itu telefon bimbit? Lelaki tampan itu, sedang membawanya untuk membantu memperbaikinya untuk awak. Bagus. Terima kasih. Tetapi, siapa yang menyelamatkan saya? Kecederaan saya jatuh. Saya mendengar seseorang memanggil nama saya. Adakah banyak orang yang menyelamatkan awak? Bomba dan maritim. Kecemasan polis. Kami semua yang menyelamatkan awak.
Polis baru saja datang untuk menyiasat keseluruhan kemalangan itu. Di dalam lori awak, pemandu tidak sengaja. Kereta yang menabrak kita juga adalah kemalangan. Mengenai lelaki yang mendorong awak ke dalam bagasi, kita akan terus menyiasat. Itu adalah kemalangan. Tetapi, Tetapi lain kali jika awak menghadapi perkara seperti ini, Jangan hanya mengejar mereka. Hubungi polis segera. kemudian awak berehat dengan baik dulu. Saya akan pergi berbincang dengan doktor. Awak bangun dan minta mereka datang melihat awak. pengarah Lin. Ada apa lagi yang ingin dikatakan? Tidak. Hello jururawat, boleh saya membuat panggilan? Oh bagus, sila ikuti saya masuk. Hebat. Erm, Awak. Di mana awak sekarang? Adakah awak sibuk? Di ban atau di syarikat? apa yang boleh saya bantu untuk awak? Tidak. Tunggu sebentar. Ya. Kerana semalam.
Anda memanggil saya. Katakan anda akan datang. Saya sibuk. Anda sibuk. Anda sibuk. Adakah itu urusan syarikat? Masih sibuk. Ombak laut biru dan cahaya mengalir. Anda boleh fikir apa sahaja yang anda mahu. Ya. Nampaknya saya benar-benar mengganggu anda. Tetapi bintang-bintang malam ini sangat cantik. Saya sudah lama tidak melihat langit berbintang yang begitu jelas. Bintang pagi Andromeda. Tahukah anda? Bintang di tengah Andromeda berwarna merah jambu. Saya dengar pasangan yang melihatnya bersama. Kita akan bersama selamanya. Tidak kelihatan. Ya. Saya juga tidak dapat melihatnya. Kadang-kadang nasib antara manusia. Begitulah. Ni Sing Chen. Selamat tinggal. Hei gadis kecil, tolong ambilkan untuk saya boleh? Bos, Telefon kawan anda. Semua basah. Selepas menggantikan papan induk, gantikan skrin. Sekarang na, san ling ling ling. 3000. Sangat mahal. Semuanya basah dan rosak, mereka perlu diganti. Biarkan saya lihat. Bos, ini tidak betul. Ini bukan telefon kawan saya. Telefon kawan saya tidak digunakan selama itu. Ini jelas telefon yang anda bawa. Ini telefon kawan anda. Itu telefon kawan saya. Bagaimana anda boleh melakukan ini? Berikan saya telefon itu. Anda tidak mampu. Jangan baiki. Baiklah, saya tidak akan membetulkannya. Berikan semula telefon saya. Saya tak mampu untuk membaikinya. Jangan baiki.
Berikan telefon awak. Kalau awak tak nak baiki, kembalikan telefon itu. Apa yang awak buat? Hei, ikut saya. Jangan pergi, jangan pergi. Apa? Marshal, awak memang kacak. Hanya tumbukan itu. Swish, 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 haha. Saya janji yang pemilik kedai akan ingat selama-lamanya. Hei, bagaimana dengan saya? Marshal, awak akan temani saya dari sekarang. Dengan cara itu, tiada siapa berani buli saya. Kenapa? Jealous saya yang pergi ke Sanada Hala. Bohong. Marshal, tolong cakap dengan saya. Jangan abaikan saya. Tolong jaga saya. Jangan awak cakap dengan saya. Rau Maina. Apa yang awak nak tanya? Awak cakap dulu. Jangan ikut saya lagi. Marshal, apa kaitannya dengan awak? Perlukan saya jelaskan? Saya tak minat dengan awak. Marshal, jangan cakap macam tu. Saya memang begini. Jangan ikut saya lagi. Hei, jangan sedih. Bukan dia cuma seorang marshal? Saya akan tolong awak kejar dia. Tolong saya kejar dia. Saya dah jadi kawan baik dengannya lebih dari 10 tahun. Apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka? Saya tahu dengan mata tertutup. Betul. Terima kasih banyak. Dia pun buat perjalanan khas untuk anting pertunangan saya. Awak pasti nak bertunang dengan dia? Apa yang benar dan apa yang palsu? Awak tak terima notis media. Selamat datang ke majlis pertunangan saya malam ini. Mungkinkah? Adakah kamu akan mudah sahaja melepaskan hidup kamu? Kamu tahu dia langsung tak suka kamu. Lin Mufan, kamu tahu tak apa yang kamu cakap? Saya malam ini. Kita akan bertunang. Kamu beritahu saya. Tunang saya langsung tak suka saya. Adakah saya cakap apa-apa yang salah? Kamu nampak apa yang dia buat pada Manning? Saya tak nampak. Dia lebih rela mati daripada selamatkan Manning. Yan Sinceng simpan semua kata-kata dalam hatinya. Tapi dia tak pernah bohong tentang apa yang dia buat. Dia tak suka kamu. Dia cinta Manning. Saya tak nak cakap apa-apa dengan kamu lagi. Tom Lin, kamu layak dapat hidup yang lebih baik. Kamu layak dapat lelaki yang lebih baik. Hidup yang lebih hangat dan serius. Daripada campur tangan dalam cinta orang lain. Menjadi penghalang dalam cinta orang lain. Tang Lin, kamu mesti fikir dengan jelas.
Maning, tolong berehatlah. Tak perlu tergesa-gesa untuk perkara ini. Tak apa, makcik akan siapkan sekejap lagi. Kamu bijak. Gadis di rumah kita. Kalau saya separuh baik macam kamu, saya tak perlu risau. Siapa yang cakap buruk tentang saya? Kamu balik curi makan lagi kan? Saya tak dapat banyak macam kamu makan. Mencuri. Macam mana saya nak tinggi lebih daripada kamu kalau tak makan si kecil? Baiklah, kamu sangat baik. Terima kasih banyak. Aduh. By the way, saya kena kerja lebih masa malam ini. Jangan tunggu saya. Tak balik untuk makan malam. Ya, dan telefon dan dry silianing. Saya dah letak di rumah. Ingat simpan bila kamu balik. Okey, saya pergi. Apa masalahnya? Ada apa-apa lagi? Tiada apa-apa. Tinggal di rumah malam ini. Jangan keluar. Jangan berlari-lari. Saya pergi dulu. Ayah kamu sudah pulang. Tak ada apa-apa di syarikat hari ini. Berlari 2 kali. Saya pulang dulu. Oh. Kalau begitu, saya pergi masak dulu. Oh, tak perlu. Bila Makcik Li Hui King naik nanti, mari kita buat bersama. Oh, tak apa. Kalau begitu, saya simpan baju. CEO baru Kumpulan Seni Lautan Biru. Malam ini saya akan mengadakan mesyuarat dengan anak perempuan kumpulan Liu Guang. Upacara pertunangan kecil. Upacara akan diadakan secara peribadi. Hanya akan menjemput Emperor Serabio Kawan. Puluhan orang turut serta. Negara. Oh, 2 majlis pertunangan dalam setengah tahun. Dealer kita memang meriah. Hahaha. Kamu tak bercakap dengan baik. Kurangkan bercakap. Hey Atak. Kamu salah faham saya. Saya jelas bermaksud baik. Kamu lihat. Saya juga susus menyiapkan baju yang paling cantik. Untuk menyokong sepupu kesayangan saya. Warna ini sangat cantik. Malangnya kali terakhir. Baik untuk keluar. Dia lebih baik mati daripada menyelamatkan Maning. Dia tak suka kamu. Dia cinta Maning. Kamu layak mendapat lelaki yang lebih baik. Kehidupan yang lebih hangat dan serius. Daripada mengganggu cinta orang lain. Menjadi penghalang kepada cinta orang lain. Di dunia ini, sentiasa ada seseorang yang lebih penting daripada hidup kamu. Bos. Masa sudah habis. Bos. Mari kita pergi. Shen Manning, dengar saya baik-baik. Jangan buang tenaga dengan meminta bantuan secara tak bermakna. Buka posisi dan senjata kamu. Jimat kuasa. Jangan buat bising. Saya akan datang untuk selamatkan kamu. Awak dengar tak?
Hey Manning, Hello, Limu Fan. Saya ada sesuatu nak tanya. Awak kena beritahu saya yang sebenar. apa yang awak nak tanya? Selagi saya tahu. Saya akan beritahu semua. Kemalangan kereta di jambatan hari itu. Siapa yang selamatkan saya? Adakah awak? Manning, Saya minta awak jawab saya. Adakah awak? Manning, saya dah beritahu awak sebelum ni. Kita semua yang selamatkan awak. Jabatan Bomba Maritim. Polis juga berwaspada. Itu Encik Yan. Betul. Maniang dengar. Saya. Untuk kepentingan keluarga dan syarikat. Kahwin dengan saya. Awak tak rasa itu pengorbanan besar? Kalau saya ada pilihan lain, Awak ada. Saya tahu macam mana awak. Dengan kebolehan awak, awak mesti ada pilihan lain. Betul awak nak kahwin dengan saya? Ini peluang terakhir awak untuk tunjuk tangan. Kalau tak ada yang bantah cinta mereka, Saya bantah. hihihi. Saya bantah pertunangan ni. Saya bantah. Perkahwinan hanya untuk perniagaan.
tempat hukuman. Saya cinta. Tak kira dari mana kita datang, mana awak akan pergi seterusnya, saya cuma tahu pada saat ni. Aku cinta padamu. Aku tahu saat aku jatuh ke laut, kamu datang untuk menyelamatkanku. Jadi aku juga berfikir, jadi apa yang aku takutkan? Aku di sini hari ini hanya ingin memberitahu kamu. Selepas tidak kira apa masalah yang kita hadapi bersama. Apakah kegelapan yang akan kita hadapi bersama? Aku akan sentiasa di sisi kamu. Tetapi jadi orang yang aku cintai. Adakah kamu bersedia untuk pergi denganku? Ini. Tidak mengapa jika kamu tidak boleh ikut aku sekarang. Pakai cincin yang aku berikan kepada kamu. Kamu adalah orang aku. Satu hari nanti aku akan kembali, bawa kamu kembali kepadaku. Ye Fincheng. Yan Yan Xing Chen. Bawa aku cincin. Tinggalkan begitu sahaja. Kamu maksudkan Sekarang ini sangat hebat. Berani merompak perkahwinan. aku bukan sahaja berani merompak perkahwinan, aku juga menculik pengantin lelaki. Bagaimana jika peniaga menghalau kamu?
Aku tidak takut. Kamu di sini. Kemudian Fujilin menargetkan kamu. Kamu akan melindungi aku. Bagaimana jika aku tidak ikut kamu? Maka aku akan mengambilnya kali kedua, kali ketiga dan keempat. Apapun satu hari nanti kamu akan ikut aku. Tunggu sekejap. Jadi kamu tidak akan berputus asa padaku. Kamu tidak akan tidak ikut aku. Sudah tentu. Tidak akan. Sebelah sini. Oh ya. Ada satu tempat lagi. Digigit oleh seseorang, masih sakit sekarang. Sepanjang tempoh ini, biarkan kau menderita. Tidak. Saya datang ke sini secara sukarela. Adakah kau lupa? Saya ingat. Setiap saat bersamamu. Saya ingat semuanya. Tapi sama ada kau untuk Hinyan atau untuk saya. Saya tidak sepatutnya menarik kau ke dalam pusaran peniaga. Bankir masih mempunyai lautan biru. Semuanya terlalu berbahaya. Keikhlasan. Saya sepatutnya memberitahu kau identiti sebenar saya lama dahulu. Tapi keadaan peniaga lebih rumit daripada yang saya sangkakan. Saya tinggal di luar. Sebenarnya ada peluang untuk memanggil peniaga kembali awal. Tapi saya tidak tahu yang saya membuat panggilan itu. Adakah kau masih boleh hidup sehingga hari ini? Kenapa? Adakah kau fikir kemalangan kereta antara kau dan Hinyan adalah kemalangan? Ada orang yang tidak mahu Hinyan kembali hidup. Malah tidak mahu melihat saya kembali hidup. Kemalangan kereta antara kau dan Hinyan dan kemalangan kereta ibu bapa saya 17 tahun lalu. Semuanya adalah buatan manusia. Inilah yang saya cari. Orang yang menikam ibu bapa saya dari belakang. Ada juga orang yang salah anggap kau sebagai penculik minda. Tidak dapat menemuinya. Segalanya tidak akan pernah berakhir untuk bankir. Tidak dapat menemuinya. Ibu bapa saya masih ada sesuatu dalam fikiran. Tidak pernah mendapat kebenaran. Tidak kira apa yang berlaku pada bintang. Saya akan sentiasa bersamamu. Saya menyokong semua keputusan kau. Saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kau. Stabilkan. Saya menyokong kau mencari pembunuh sebenar. Cari dia. Tunaikan hajat saya untuk saya dan Hinyan.
Tetapi kau perlu janji saya satu perkara. Saya janji kau apa sahaja yang kau katakan. Tidak kira apa yang berlaku pada kau pada masa depan, jangan simpan dalam hati. Jangan selalu fikir untuk menanggung semuanya sendiri. Kau perlu beritahu saya. Biarkan saya berkongsi tanggungjawab dengan kau. Faham? Awak dengar tak? Saya. Awak baru cakap nak dengar cakap saya dalam semua hal. Jadi, mari kita mulakan dengan ayat ini. Yan Sin Ching, awak sayang saya tak? Awak sayang saya tak? Saya nak dengar awak cakap. Dan awak. Yan Suna Melung, awak sayang saya tak? Apa pendapat awak? Gaya, Kenapa awak naik saya? hanya bila awak berdiri tinggi awak boleh nampak jauh. Kenapa pasang bunga api ni? Sebab ia romantik. Kenapa awak ada banyak soalan? Haha wo. Hebat dah akhirnya mereka bersama. Saya nak peluk babi walaupun saya bawa dia. Apa awak cakap? Siapa awak panggil babi? Sayalah. Kalau saya bukan babi kenapa saya nak main dengan awak? Saya nak suka awak kalau saya bukan babi. Cakap lebih kuat saya tak dengar. Saya tak cakap apa-apa. Saya cakap saya tak boleh tahan lagi. Hei, tahan sikit lagi. Saya belum puas tengok. Jangan gerak. Awak tahan sikit lagi. Hahaha ah. Oh. Awak boleh tak? Tak apa kan? Awak tumbangkan saya dalam sekelip mata. Kenapa saya tak boleh? Tengok saya masih ada biceps. Yohohaha. Hahaha sangat bodoh. Simpan untuk diri sendiri. Kenapa? Mina, Kenapa awak tak kejar saya? tunggu saya sekejap. Mina, jangan kejar saya. Lelaki kacak masuk ke dalam kereta. Helmet. Ah, Ya. Xiao Juang. saya Ahu. Sim your daring. Ya. Tak apa, hei semuanya berdering.
Baiklah, alamak. Menjadi rakan latihan peribadi Marshall. Dia akan mendapat hatinya. Adakah anda pasti? Tetapkan dan sahkan. Hanya ada 3 perkara dalam kepala kayu Marshall. Makan dan tidur latihan. Jika Anda boleh menjadi rakan latihannya, dia pasti akan tertarik kepada Anda. 321. Berjalan. Alamak, saya tidak berani. Sekali lagi. 321. Berjalan. Menjadi kacak. Sekarang saya akhirnya boleh melakukannya. Berjaya. Ternyata saya yang melakukannya. Baiklah, ada orang yang tak tahu apa yang berlaku. Senyum dengan gembira. Ya, perkara yang baik. Tidak, tetapi ada 2 orang yang menarik. Arah atau Marshall. Hei, beritahu saya dengan jujur. Mana satu antara kedua-dua ini yang anda suka? Wah, tak suka. Adakah anda fikir saya percaya? Percaya atau tidak? Bagaimanapun saya tidak memikirkan cinta sekarang. Saya hanya mahu menyelesaikan komik saya sekarang. Maksudnya, Abang, Pergi balik ke bilik dan tidur. saya pergi ke saya. Kamu sudah cukup. Kamu dah buat bising cukup banyak hari-hari ini. Kamu dah buat apa yang patut. Apa lagi yang kamu nak? Walaupun kamu jahat pada saya. Tak apa kalau orang lain ketawa pada saya. Kamu abang saya. Kenapa kamu ketawa pada saya? Saya tak ketawa pada kamu. Tang Lin, saya dah pegang kamu sejak kecil lagi. Hantar kamu belajar di luar negara. Saya tak nak tengok kamu jadi macam ni. Kamu suka Yan Xing Cheng. Kamu mesti bertunang dengan dia. Saya ikut kamu. Tapi dia dah ada orang lain sekarang. Kamu masih rindu dia. Lepas tu kamu apa? Ini ke yang saya tangci ajar kamu? Dia ajar saya ada adik macam kamu? Jadi kamu pun rasa saya dah memalukan kamu kan? Saya suka dia. Bertunang dengan dia. Kamu rasa malu bila dia buang kamu kan? Saya tak layak jadi adik kamu. Saya pergi. Saya nak pergi sekarang. Tang Lin, Tang Lin. Tang Lin, berhenti.
Salah saya sebab kena buang. Bertunang dengan Yan Fin Cheng. Salah saya juga. Memerlukan Liu Guang. Salah saya lagi. Ketawalah pada saya. Skim saya. Seluruh badan. Saya satu kesilapan. Tang Ling, kamu okey? Jangan risau. Kamu sama macam dia orang. Kamu datang nak ketawa pada saya kan? Tengoklah saya kena buang. Tengoklah saya. Pengantin lelaki diculik di majlis pertunangan. Bukan kesangat kelakar. Ah, Tang Lian, janganlah begini. tolong jangan paksa saya buat ini. Jadi apa yang awak nak saya buat? Biar saya umum kepada dunia yang saya baik-baik saja. Pengantin lelaki saya diambil. Saya sangat gembirakan. Pergi. Saya sangat gembira sekarang. Saya sangat-sangat gembira. Saya orang paling gembira di dunia. Baiklah. Tom Lin. Tiada siapa yang ketawakan awak. Awak lihat diri awak dengan jelas. Lin Mufan. Saya tanya awak. Salah ke saya suka seseorang? Ah. Salah ke saya suka seseorang? Saya tahu. Dia seorang yang berkuasa. Kepada lelaki yang tidak dapat diramalkan. Saya juga tahu yang saya tidak layak berdiri di sebelahnya sekarang. Tapi saya tidak kisah. Saya tidak kisah apa orang lain fikir tentang saya. Saya tidak kisah apa abang saya cakap tentang saya. Saya langsung tidak kisah sama ada dia suka saya atau tidak. Saya cuma suka dia. Saya suka seseorang. Apa salah saya? Awak beritahu saya. Apa yang saya buat salah? Awak beritahu saya. Saya cuma suka dia. Saya cuma suka dia. Ah. Ah, saya suka dia. Saya suka dia.
Minum panas-panas, awak akan rasa lebih baik. Terima kasih. Sebenarnya saya sudah lama tak pergi pantai waktu malam. Hari ini saya patut ucap terima kasih kepada awak. Tang Lian. Orang lain sudah pergi jauh. Awak pasti nak tinggal di sini. Apa yang awak nak cakap? Saya selalu rasa yang awak sekarang. Bukan Tang Lin. Ketika pertama kali saya melihat anda adalah seorang yang sangat bertenaga. Gadis yang bangga dan kemas. Tang Lin, CEO Studio Fashion Commander. Saya akan meliputi reka bentuk perhiasan anda untuk tahun depan. Apabila anda memberitahu saya, jika anda ingin membeli reka bentuk saya untuk sepanjang tahun, saya benar-benar ingin berjanji kepada anda. Benar. Kerana gaji saya di Blue Ocean tidak sampai 10 juta dalam beberapa tahun. Jika saya tidak berjanji kepada ayah saya untuk tinggal di Blue Ocean, saya pasti akan pergi dengan anda. Adakah sudah terlambat untuk bos menyesal sekarang? Terlambat. Jangan katakan. Anda kelihatan lebih baik apabila anda tersenyum. Anda terus berkata, anda tahu sangat baik apa jenis orang Yan Xincheng. Tetapi saya rasa saya tahu apa jenis orang anda. Anda suka Yan Xincheng. Anda boleh melakukan apa sahaja untuk mengejarnya. Tetapi pada masa yang sama anda adalah orang yang mempunyai garis bawah dan hati nurani. Walaupun anda memegang kad Prof Manning, anda tidak bermaksud untuk menghibahkannya. Anda hanya diam-diam memaksa mereka berdua untuk tunduk kepada anda. Hanya, cinta tidak pernah tentang mengikuti hati anda. Perkara yang tidak memuaskan dalam hidup. Terlalu banyak untuk dikira. Tidak dapat mencintai orang yang saya ingin cintai. Itu hanya salah satu daripada perkara-perkara itu. Seperti ia selalu rawa. Saya. Adakah ia benar-benar hanya rawa? Ibu, Sekarang tanaman dalam keadaan yang begitu kacau. bolehkah anda jangan pergi ke acara amal yang buruk itu? Jiakai anda sepatutnya lebih berhati-hati apabila bercakap. Saya mempunyai kawalan yang cukup terhadap diri saya. Tanaman kelihatan seperti ini sekarang. Bolehkah anda benar-benar mengabaikannya? Mungkinkah keluarga Zhong tidak penting dalam hati anda? Blue Ocean tidak penting. Saya tidak penting. Walaupun pada masa lalu, kumpulan itu diuruskan oleh makcik saya dan keluarganya. Walaupun kami ibu dan anak tidak mempunyai sebarang kredit, kami telah bekerja keras. Kenapa? Kenapa? Hanya anak-anak makcik sulung yang berhak mewarisi. Kenapa Datuk berkeras nak bagi tanaman kepada mereka? Dunia palsu tanaman pun okeylah.
Sekarang Ren dah balik. Patut kita share and sinyonya pada mereka. Jakai. Adakah sebab aku tak ada ayah? Sebab aku kamu tak tahu. Adakah ini anak yang lahir dari lelaki luar? Okey. Dari sekarang, kamu tak ada anak aku. Aku pun tak ada mak kamu. Bos nak aku buang dia. Kamu ingat dia senang nak diurus. Kami biarkan dia manipulasi seluruh kumpulan. Ini terlalu angkuh. Dia tak patut terlalu selesa. Maning. Kenapa kamu ada di sini? Aku nak ambil kamu lepas kerja. Tak takut company kamu nampak. Aku memang tak boleh gaduh dengan kamu dari sekarang. Kamu terlalu keras. Tak apa, aku tak bermaksud. Hei, tak apalah. Aku tahu kamu tidur tadi. Tapi Encik Yan nak lari dengan aku. Larian. Jalan. Mari. Haha. Kamu ada lesen memandu. Kenapa takut? Aku takut kalau kamu pandu tak elok polis ingat kamu mabuk. Hei. Kalau begitu sila pasang tali pinggang Encik Yan. Aku pandu lama ni cuma nak tengok pemandangan malam. Tak, bukan. Aku nak lari dengan kamu. Oops. Aku nak tengok bintang dengan kamu. Kamu lupa apa aku cakap sebelum ni. Hanya pasangan. Mereka boleh tengok bintang merah jambu Andromeda bersama. Mereka boleh bersama selamanya.
Kenapa kamu ketawa? Saya fikir kau akan matang. Tapi masih budak kecil lagi. Shen Wanian, apa kau buat ni? Alamak, Shen Wanian. kau. Bila kau bersama aku, lepaskan tali dan butang ini, J. Kau dah ambil terlalu banyak tanggungjawab. Blue Ocean Crooks. Selagi kau bersama aku, kau tetap jadi diri kau. Seseorang yang aku sayang. Seseorang yang sayangkan aku. Okey. Bila aku bersama kau nanti, aku takkan pakai semua ni lagi. Oh. Kau ada baju lain ke? Adalah, aku dah sedia. Itu. Hei, kenapa dengan kau ni? Kenapa kau tukar baju depan orang lain? Belum tengok lagi. Siapa yang nak tengok? Yang Fingchen kau tak keluar. Aku memang tengok. Jangan cepatlah. Dari sekarang, aku milik kau.